Kalah Karina weh. Berani ke tak? Lambat. 34 Allah. Dan berani melawan aku. Tak yakin dengan diri dia. Dulu kelam, dia otak dia sangat bijak. Dia penyanyi BBNU. She's my everything. Kalah Karina weh. Kamu tulis Daus sana. Memang kita tahu dia Daus. Tak kenal. Sekarang ni yang kami mau tahu, kamu nak lagi ke tidak kita restock? Kalau nak, komen nak. NAK bukan DAUS. Kalau ramai yang nak, kita tambah. Kalau dah tak nak, kita tutup terus. Tapi kalau ada lagi yang nak dengan harga diskaun, dengan harga runtuh hari ini RM49, kita turunkan harga. Ramai yang nak, kita teruskan. Kau nampak dah? Pakcik dah mengamuk dah tu. Pakcik. Sorry Pakcik Harry. Weh betul lah, 14,000 weh komen Daus. Iya. Biasa-biasa je kan. Okay, boleh kan? Boleh, kita letak stok lagi ya. Let's go. Alright, kita letak stok lagi sikit. Okay, tapi siapa yang add to cart, lepas kita habis live, korang tak dapat harga RM49. Okay, sebelum tu kita nak beritahu. So, nanti kejap lagi Bella akan buat video dengan dorang. Bella beritahu macam mana cara korang dah beli, lepas tu macam mana cara nak dapatkan ni. Faham tak? Siapa yang beli dia berpeluang dapat ni. Dia ada syarat dia. Okay? So, get ready. Tengok kiraan. Akan buka. Okay, tengok kiraan. 5, 4, 3, 2, 1. Tapi bukan stok COD. Daus nyanyi. Tadi Daus dah nyanyi banyak dah. Korang ni kesian Harry, kesian Aslam, kesian Aina, kesian Una dekat sini. Korang komen Daus je, Daus. Korang komen lah. Aiman. Guys, stok sudah ditambah. Ini kali yang last, betul-betul last punya. Daripada 79 pergi 49. Betul. Kamu beli dalam live ini, kamu boleh bawa balik 17 Pro Max bos. Gilanya lah pak. Jadi jangan lepaskan peluang. Mungkin kamu yang akan bawa balik ini. Pakcik-pakcik yang menjual kita nasihat. Jadi Grab sekarang 49 saja harganya. Jadi digarang lah. Ini kali lah. Saya rasa kau yang bawa pulang ini. Ada satu yang warna putih punya. Yang warna oranye ni sudah buka. Dia bukan kotak kosong guys. Tengok. Tak cepat kari ya. Jadi jangan lepaskan peluang. Tinggal berapa stok? Tinggal 5. Sabar, aku tengah refresh. Ada soal. Sold out. So amazing. Okay. Disebabkan dah sold yang kita dah letak stok tadi. Okay. Disebabkan korang komen Daus. Kau kenapa? Kan? Disebabkan ni. Untuk yang betul-betul last stok ni, kita bagi Daus. Kita bagi Daus control stop. Okay. Lepas tu bagi dia refresh depan korang. Korang sampai 16,000 17,000 orang komen Daus kan. Kita bagi Daus letak stok. Berapa yang dia nak letak stok. Kita tengok penangan Daus ni berapa lama boleh sold. Berani tak? Pelakon. Berani ke tak? Berani lah. Tak, yang nak Aku dekat percaya 18,000 yang nak dekat 18,000 komen Daus ni. So diorang takkan komen saja, betul tak? Aku percaya dorang kak. Jangan cabar dorang kak kalau soal membeli. Masalahnya kau bawa tanggungjawab berat ni. Dorang kak sudah gade dorang punya geran tanah, rumah, kereta. Okay. Okay. Jadi dorang memang sedia sudah malam ni. Okay. Kau nak letak stok berapa? Keputusan yang okay. Disebabkan dah sold out. Kau nak letak stok berapa? 500. Kau nak letak berapa? Kau letak stok berapa? Oh, 100. 100. Aku cabar kamu boleh? Pening dorang. Okay. Okay, aku letak 100 ya. Okay, dia letak 100. Kita tengok 18,000 lebih orang komen ni. 100 saja berapa lama boleh sold out penangan Daus? Korang percaya ke tak? Percaya. Aku tak percaya. Kakak jangan cabar dorang kak. Kakak tak tahu. Betul, sebab tadi dah ramai beli. Kenapa? Tadi semua orang sudah membeli. Takkanlah ini boleh lagi orang beli? Tidak, Ari, kau percaya? Okey, yang sudah beli lagi, beli 5. Okey, dah ready? Daus? Okey. Sekarang ni tekan. Okey, get ready? Kita kira. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Okey, kau refresh. Okey, 100. Sekejap. Jadi dah. Come on guys. Berapa saat?
Come on guys. Let's go guys. Okay, start menurun sudah. Berapa? 95, let's go. Kena 90, let's go. Wih lajunya. Bilang orang pemenang bilang. 82, let's go cepat. Wih lajunya. Tak mungkin. 79 pemenang, let's go. Gila. Serius lah guys. 76. Serius lah guys. Lambat. Sumpah lah. 5. Orang 20,000 orang komen Daus. Kakak jangan- Daus letak stok 100, lambat habis. Kakak jangan cabar tinggal sikit kat 60. Itu pun lambat tu Daus. 47 ya Allah. Okay, let's go. 47 kak. 34 Allah. Ya Allah. 34. Lain balik 35. Okay, 32. Let's go. 100. Sikit lagi. 29. Ya. Kira 29. 28. Let's go. Pelan lah kamu kira. 27. Lambat. Boleh dah. Let's go. 22. Let's go. Let's go. 21. Let's go. 19. 19. Let's go. 18. Beli 2, 3. 17. Sikit lagi. Okey, 10. Allahu Akbar. Cepat bagi kita mau beli. 6. 8. Sikit lagi. 6. 7. Biar dulu. 5. Biar dulu. Tinggal 5. Belum. Weh kenapa naik balik stok ni? 5. 5. Tinggal 5. 4. Okey. 3. Tengok tu 3. Macam mana? Confirm. Okay. Apa tu? Kalau warna merah sold out. Kalau warna merah sold out. Tinggal 3. 2. Tinggal 2. Kalau warna merah sold out. Sold out. Allahu Akbar. Yes, sold out. Alhamdulillah mak, pemenang mak, amin. Yes. Wow. Korang betul-betul lah 23,000 orang yang komen Daus. Itulah kak. Betul korang support Daus Itulah kak, aku cakap jangan cabar diorang kak. Diorang sudah siap-siap. Okey, sebelum Tak ada tu tanah. akak teringin nak tahu Daus. Kenapa ramai admire dengan kau? Kenapa ramai orang sangat-sangat minat kau? Kau kalahkan Karina selalu. Mohsen Karina tak ada sampai 20,000 lebih macam ni. Sebab apa korang boleh tak komen? Sebab apa korang suka Daus? Aku nak tahu juga sebab apa. Terima kasih dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih semua. Okey, terima kasih semua. Okey, cepat komen. Natural, slay. Selik. Apa lagi? Kelakar. Nak Daus pemenang. Boleh difikirkan? Masih dipikirkan. Sebab Ada selik. 100. Sudah habis tu. Wait. Rasa tak perlu. Pemenang. Daus, ada lagi ni. Ha? Berapa? Naik pula. 10. Siapa cancel? 10. Siapa cancel? Ini ni. Jadi sudah pemenang kalau begini ni. Okay. Let's go. Tak dapat lah Daus pemenang. Okey, kelakar. Dia baik. Berbakti pada ibu bapa. Aku Positif pak. Alright. So aku describe dulu lah talent sementara kita yang ada kat sini. First aku describe Daus dulu. Anak yang baik tiba-tiba lah. Tapi betul pun lah, ramai yang cakap lah. Okay, seorang yang sangat berbakat, seorang yang mudah bagi kerjasama. Berbakat tu lah yang paling besar sekali. Dan banyak celoteh dia. Gitu. Dan berani melawan aku. Yes. Melawan cara yang elok. Ya. Yang selik. Yeah. Bukan melawan lah, dia berani counter dalam konteks. So it's a good thing jugalah. Okay, alright. Aina, Sini Aina. Aina boleh Aina jangan blushing Okay, Aina. Blushing merah ni. Okay, Aina seorang yang sangat insecure dengan diri. Dia selalu tanya, bukan, dia selalu, maksudnya dia selalu rasa Tak yakin. dengan diri dia. Maksudnya saya dah buat yang terbaik ke, hari ni okey tak saya buat macam ni gini. Tapi sebenarnya dia dah buat yang terbaik, cuma dia rasa dia belum bagi lagi yang terbaik. Gitu. And dia seorang yang sangat berbakat, main ukulele boleh, cuma
Dia lambat nak panas. Macam Daus ni dia cepat panas. Betul. Dia cepat, dia dah adapt dengan persekitaran. Mungkin sebab dia pun pernah jadi apa dah? Pengacara semua kan. MC depan orang ramai. Macam Aina selalu buat live dekat Siapa MC? Daus MC. MC mana Daus? Saya MC kak untuk event. Oh ya ke? Macam Aina selalu dengan TikTok sendiri, TikTok live je, berhadapan dengan kamera, tak berhadapan orang ramai. So adaptation dia terhadap ramai-ramai sekitaran tu tak. Aina macam aku. Aku kalau dalam kamera okey, tapi kalau luar-luar, kalau berhadap atas stage aku tak boleh. Aku segan. Gitu. Okey, terima kasih Aina. Okey, Alright. melur dia Kamal. Melur Kamal. Saya kalau tak ada, saya tidak discount. Merkoda maksudnya ada sementara. Betul ni ramai orang tengok ni. Jaga muka saya. Una jaga, sebab kena jaga muka ni. Sebab Una hulu lah sikit. Hulu sikit. Hulu sikit nak kena jaga muka. Okey, hulu dulu baru puji. Okey lah. Saya dapat ni. Susah payah untuk abang. Una dulu kelam. Apa dia? Dulu kelam, sekarang makin cerah. Ni buka aura kehadiran kau baru. Kehadiran kau pernah ada. Una ni kehadiran dia pernah ada. Lepas tu tiba-tiba kelam. Memang kelam sekelam-kelamnya. Lepas tu dia timbul balik sekarang. Ini bukan pasal partnership apa semua, tapi pasal karakter dia. Mungkin dia terlampau aman dulu, ataupun dia nak jaga hati someone, ataupun dia not looking good on someone. Dia tak tahulah. Cuma sekarang dia lebih kepada sahaja, spontan, and keluar perangai dia masa buka orientasi masa dia punya sementara. Tunggu next content Harry. Best content saya. Ya ke? Lagi nak cakap rupa tu biasa je. Dah itu je. Okey, orang lain pula. Aslam. Aslan, new gen, wakil new gen. Aslam. Talent terbaik new gen. Dulu. Sekarang orang lain Kawan lain lah. Siapa? Tunggulah nanti award. Tunggulah kalau korang nak tahu nanti. Kita tengoklah award hujung tahun. Okey, Aslam seorang yang sangat berbakat dalam segi kreativiti. Dia otak dia sangat bijak. Dia macam dia seorang content creator lah. Dia gitu. Dia seorang content creator. Untuk aku nak cakap jadi YouTuber tu belum sampai tahap untuk jadi seorang YouTuber yang betul. Kenapa? Nantilah cakap. Tapi tahap content creator contoh TikToker apa semua bagus. Aku tengah dengar ni. Sebab YouTuber ni bukan kata tak boleh jadi YouTuber. Cuma maksudnya tak sampai satu level je aku cakap okey dia ni adalah YouTuber yang bagus. Macam Nazrul lah. Yes, that time. Idea apa semua. Gitu. Tapi mu adalah YouTuber lah. Maksudnya gitu. Tapi untuk content creator, untuk mempunyai otak mu sangat bijak, mu pandai putar belikkan benda ni dan mu tahu nak kontrol keadaan macam mana. Itu yang bagus semua. Okay. Right. Okey, Harry last. Okey, Markodo. Saya Markodo. Tak boleh. Orang yang ada kat sini je. Orang yang ada kat sini je lah. Okay, Harry first thing is penyanyi BBNU. Buat apa BBNU apa? Budak baru nak up. Tolong support guys. Okay, untuk Harry pula. Nak up. Harry aku boleh klarifikasikan dia sebagai seorang YouTuber. Betul. Sebab dari segi kau punya idea konten dan juga editing konten kau sangat-sangatlah next level. Even aku pun tak sampai tahap editing macam tu. YouTube. Kalau kau tak macam kau boleh check YouTube Harry macam mana cara dia editing. Video-video sebelum ni apa semua, banyak video dia yang sangat menarik. Introduction dia, lagu dalam YouTube, cara editing so sangat hebat dengan efek yang dia main. Idea konten juga. Tapi sayang benda tu tidak menarik perhatian orang. Tengok macam mana kita tak boleh nak kata kita tak boleh nak paksa hati orang tu suka sama ni kan. Dan Harry seorang yang sangat pandai kontrol keadaan, seorang yang sangat spontaneous dan sangat berbakat untuk menghibur. Seorang yang boleh jadi entertainer lah. Itu untuk Harry Azrul. Okay. Sekian saja. Kamila. Discount Kamila. Satu je. Tak nak cakap banyak. Okay, boleh kan? She's my everything. Okay, 18 tahun
tahun ke atas je boleh ya. Yang budak-budak tak boleh tengok Mana kita tidur kat highway. Yang single tolong nanti dia tepi bucu Okay. Oh, dah siap dah. First kali saya nak cakap kan, muka orang macam orang yang suka judge muka serius. Aku ada buat TikTok tadi, aku macam buat TikTok. Macam orang judge muka aku serius, macam tegas. Okay, sebenarnya saya nak tanya korang, aku nak tanya korang semua dengan apa? Dengan jujur Ni tak ada bayar-bayar diorang sumpah tadi Orang judge muka akak, diorang kata diorang kecam aku sebab muka aku serius, perangai aku serius, aku gini-gini apa semua, menyusahkan budak AI, tak bantu diorang. Okay. Nanti aku tunjuk komen tu, aku post kat situ aku nanti. Aku ada buat video tu. Okay. So, nak tanya korang secara personal. Macam mana aku dalam kamera dan belakang kamera? Okay, aku yang pertama ya. So, manakan aku orang baru di AI. Okay, begini. Macam kamu sendiri boleh nampak beberapa video sudah FYP di TikTok kamu. Aku dan Kak Bella, kami karaoke sama-sama. Betul. Kami bergosip sama-sama, bercerita sama-sama. Lepas tu banyak benda yang kalau macam mau buat satu konten kan, lepas tu aku blur, tak tahu mau buat apa. Pergi sini ni, sama ada jumpa yang lain. Lepas tu ujung-ujung pergi dengan kakak, minta idea. Kak, ke ni kak, begini kak, Lepas tu aku beritahu aku baru jumpa, baru berkenal, tapi rasa macam kawan lama, macam bestie. Jadi aku nak perlu cakap apa-apa, Beb. Siapa yang sudah datang AI, tahulah kakak macam mana. Jadi orang luar, just shut up. Macam mana? Just shut up. Just shut up. Aku tak nak tiru. Dia je boleh. Dengar asal. Okay. Just shut up. Aina sebagai orang baru. Orang je orang baru je. Ucapan saya lebih kurang macam Harry lah orang benda. Lebih kurang dengan mengkodok dengan Daus. Akak dia muka je nampak garang orang, tapi sebenarnya dia caring. Betul. Dia caring. Saya ni kan tadi macam abang dia cakap saya ni apa tu macam tak confident, insecure macam tu kan. Tapi bila saya dah berbual dengan akak, saya rasa selesa. Saya dah mula rasa macam tak nak keluar daripada 20 hari ni. Tak nak keluar pula. Sayang tu sebenarnya ni apa benda ni. Perbezaan aku dalam konten dengan konten. Okay. Perbezaan apa yang tak dalam konten dengan Aina. Dalam konten dengan luar konten. Sama je lah saya rasa. Abang dia bukan garang, dia tegas, tapi dia macam ni macam kawan juga gitu. Kita orang hormat, tapi rasa macam hormat kawan macam tu. Macam mana tahu tak pasal tu? Gitulah. Okay, so apa yang korang dapat macam saya dengan Alif, orang cakap kan tegasnya korang kena jadi, bukan kita nak cakap tinggi meninggi diri korang kena jadi tempat seorang leader ataupun bos. Betul. Korang kena jaga orang yang ramai. Betul. So baru korang tahu macam mana perasaan tegas tu keluar. Tapi tegas kita tegas yang bertempat. Mungkin orang judge muka aku muka sombong So respect aku memang macam respect saya memang muka, memang aku tengok macam pekimak betul lah muka aku ni. Konten esok akan di-post yang konten bertemu tu. Konten bising. Siap ke diam? Dia apa? Diam. Lah terking. Kejut macam tu. Faham tak? Sebab dalam AI ni, diorang walaupun umur semua yang 20 ke atas, tapi bukan senang nak jaga. Pasal korang tahu tak? Bella bila dalam konten kan, dalam konten AI team, Bella cakap, okay, silent. Itu pun jadi isu. Itu pun jadi isu. Kita orang okey je sebenarnya. Tak, itu pun jadi isu. Bella selalu cakap silent. memang nak kena Korang tak dengar betapa bisingnya kita orang main. Betul. Anak udah. Kita macam budak-budak nakal kalau belum record tu. Korang kena jadi seorang leader atau seorang bos. Saya kena fikir AI team, staff saya lagi. So susah nak jaga diorang. Macam tu. So kita tak boleh jadi macam terlampau. Okay, buatlah. Leader memang kena macam tu guys. Kena ada ni. Kalau tak jaga nanti naik badut. Betul. Ya, betul. Okay. So, thank you untuk Harry, untuk Una, untuk Aina, untuk Asla dan untuk Daus, untuk Abang Alif. Abang Alif. Thank you Abang Alif. Alright. So, ada beribu-ribu pasal yang kita nak
kuning jap, baru kita boleh cakap. Macam mana nak remove Itu TikTok lah. Okay. Okay, macam ni. Siapa yang dah join, yang beli, tak kisah beli 1, beli 2 ke, beli 3 ke, apa semua kan. Nanti kita orang kejap lagi kita orang akan buat video. Kita akan terangkan siapa yang dah beli, macam mana nak join giveaway iPhone ni. Okay, kita boleh sebut